3 jenis suplemen aku jamin kau boleh kurus. Yang pertama dan yang kedua susah sikit, kena jumpa doktor dan mahal. Yang ketiga, murah, semua orang boleh buat, memang boleh jadi kurus. Kau dengar sampai habis. Tiga-tiga suplemen akhir dengan huruf T. Yang pertama adalah engkau potong perut, jahit perut engkau. Akhirnya perut kan T, engkau tukar perut engkau yang besar macam satu guni. Surgeon akan potong jadi macam satu bola tenis saja. Dia akan potong perut engkau, besar daripada guni itu, kecil macam bola tenis. Itu namanya bariatric surgery. Memang boleh kurus, memang boleh sihat, tapi mahal, kena jumpa doktor dan ada resiko. Yang kedua adalah tembak perut. Engkau injek ubat yang boleh kurangkan kau punya appetite, kurangkan nafsu makan kau. Kena jumpa doktor. Benda tu mahal tetapi efektif. Boleh jadi kurus. Yang ketiga ni percuma. Semua orang boleh buat. Tak payah jumpa doktor pun tak apa. Kalau kau nak tahu informasi kesihatan macam ni, aku nak kau klik link tu, join premium WhatsApp group aku ataupun join free WhatsApp group aku. Yang ketiga ni senang. Kau jahit je mulut je. Kau kurang makan. Kau buat intermittent fasting. Jaga makan minum kau. Kau cut down kau punya sugar. Cut down kau punya simple carbohydrate. Restrict time of eating. Jumpa doktor. Pemantauan blood pressure dengan kencing manis. Memang efektif. Tiga-tiga ni T. Satu tu jahit perut. Yang kedua tembak perut. Yang ketiga simple, jahit je mulut. Sekian, terima kasih.